Aku tak tahu kenapa, tandas sekolah waktu petang tu lain macam. Sunyi, bau pun suspicious. Malam tu aku tinggal lambat. Semua orang dah balik. Aku seorang je jalan pergi tandas. Masuk je, pintu krik. Aku buat-buat berani. Tapi dalam kepala dah baca segala doa yang aku ingat. Tiba-tiba, aku dengar bunyi flash sendiri. Bro, aku tak sentuh apa-apa. Lepas tu, pintu kubikel sebelah, tok, tok. Aku dah beku. Otak aku dah bayang Pontianak, tuyul, semua line up kat dalam tu. Aku pun slowly jalan nak keluar. Tiba-tiba, aku terpandang cermin. Aku nampak bayang belakang aku gerah. Aku terus jerit kuat gila. Sekali guard sekolah buka pintu, tengok aku, rupa-rupanya dia dalam kubikel sebelah dari tadi. Dia lagi terkejut dari aku. Aku rasa malam tu bukan aku kena kacau. Aku yang kacau orang.